Dalam kehidupan seharian, kita selalu menggunakan lampu, kipas dan langsir. Tapi bila dikawal secara manual, ia boleh menyusahkan. Kadang-kadang kita dah baring, tapi lupa nak tutup lampu. Ada juga situasi bila kita tergesa-gesa keluar bilik. Peralatan dibiarkan hidup dan menyebabkan pembaziran elektrik. Penyataan masalah. Suis yang jauh, langsir yang susah nak capai dan penggunaan manual dalam gelap memang mengganggu. Lagi-lagi untuk warga emas yang susah bergerak. Jadi masalah-masalah ni memang perlu kan penyelesaian. Tujuan projek kami ialah membantu pengguna menyeimbangkan tenaga dan memudahkan kawalan lampu, kipas dan langsir tanpa perlu bangun serta meningkatkan keselesaan menggunakan sistem automatik berdasarkan ESP32. Objektif projek kami ialah untuk mereka bentuk sistem automatik memerlukan kawalan menggunakan Bluetooth dan mengunci fungsi peralatan supaya semua dapat dikawal dengan mudah dan berkesan. Kesimpulannya, projek sistem kawalan bilik pintar ini dibuat untuk jadikan bilik pintar lebih selesa dan jimat tenaga. Apabila sistem dihidupkan, ESP32 bersedia menerima arahan daripada telefon melalui sambungan Bluetooth. Dengan satu arahan mudah, pengguna boleh menghidupkan atau mematikan lampu melalui Bluetooth. Kipas boleh dihidupkan atau dimatikan dengan hanya menekan satu butang. Langsir dikawal secara automatik menggunakan stepper motor, membolehkan ia dibuka dan ditutup dengan tepat. Dengan satu arahan, semua peralatan dimatikan untuk menjimatkan tenaga dan memastikan keselamatan pengguna.